Assalamualaikum guys. Kembali lagi dengan saya Zenta Gaming. Okay guys, so seperti yang dijanjikan dalam video ni, Zenta cakap Zenta nak buat apa? Nak buat wira ni, nak buat construction ni, nak settlekan dia punya task kat sini. Settlekan semua ni pakai wira. Kalau yang tak ada pakai wira, kita pakai lori. Okey, lepas tu setelah sampai habis sebab dia 85 hari. Kita tengok kalau full apa jadi guys. Kan? Itu je. Lepas tu settle lah. Korang layan lah video sebab habis lah. Tengok nak tahu apa jadi kalau kita settlekan construction ni. Alright, let's go. Okay guys. Tiba-tiba aku tengah kita tandas tadi, tiba-tiba dia cakap, Wira Zenta. Yo. Wira Zenta. So ini boleh main dengan member online. So kalau dia masuk room ni, sejam kita buat mission pertama dahulu. Yang baru tengok tu korang boleh tekan button subscribe dulu dengan like to try delivery tools. Kita tengok cabaran dia. Nak bawa wira ni susah tak susah, korang tengok. Susah guys, dah lah load. Kalau wira tak load tak apa. Ni wira load mat. Macam mana aku nak bawa barang tak apa, kita cuba. Allah, korang tengok. Benda lah tu pun tak lepas. Kita cuba bawa slow-slow sebab tak nak kereta ni rosak. Sebab kalau kereta ni rosak, kita nak pergi bengkel pun susah kan nanti. Betul. Kita cuba. Walaupun kalau terlanggar pun tak apa. Kita dalam perjalanan. Perjalanan apa? Nak terajak lah. Sekejap. Tit. Okey ni. Oi. Allah, terkeluar lah guys. Memek. Kita buat, kita masuk balik. Kita masuk balik. Tapi baru rasa nampak ni. Interstate ni map baru punya dengan winter ada dekat online. Okey, faham. Sekejap, kita mula balik guys. Tadi kita keluar. Sorry guys. Okay, layan guys. Korang dah pernah buat ke belum big construction ni? Kalau korang belum buat, korang kena try buat. Seronok tu. Dia bukan single play, dia boleh multiplayer. Okay, jom. Kita sambung big construction 700 FP baru. Tak apa, kita cuba. Sambung balik. Let's go. Tidak sampai dah. Sorry guys. Ini semua masalah walhas guys. Kita nak pick up light trailer ni kosong trailer kosong. Okay, trailer kosong. Allah, kau tengok bawa kita lewat tak lepas tu. Betul lah Weh, dah tak boleh belok ke? Boleh. Okay, kita akan angkat ni satu. Yang tengah-tengah. Takut? Tu dia. Wira bawa trailer right. Load the tools into the trailer. Load tools. Tools apa shit? Tu dia. Aduh guys. Ni kena angkat barang guys. Kena angkat barang. Toing. Toing. 6 guys. Tak apa, kita ambil 6. Okey, kita ambil 6. Ya, alright. Memang cantik macam bunga guys. Cantik macam bunga nanti. Ya, nampak. Okey. Tak lagi. Alright, lagi dua. Ya. Alright. Lagi satu.
Lagi satu, lepas tu kita settle. Ini kotak lah bingai. Aduh, dia nak tus lah, gila. Aduh, yalah. Korang-korang jangan tertukar tau. Kalau dia nak tus yang depan tu. Ini kotak. Ini kotak. Ni tus. Bongok. So, tus ni adalah barang untuk dia nak repair lah kan. Okay, betul. Benda lah. Salah, sorry lah. Saya newbie baru, Saya newbie. Saya construction yang baru. Constructioner yang baru. Minta maaf le. Saya newbie, ajar le. Tak ada senior dekat sini. Tak asal semua toolbox warna hitam ni. Kat sini ada warna merah, warna kuning. Asal sini semua warna hitam. Ayo, kita settle. Let's go. Settle. Kita akan teruskan perjalanan kita. 1, 2, 3. Kita kena bawa slow guys. Pip. Aduh, tak lepas. Kita kena bawa slow. Sebab kita bawa barang. Nanti kalau jatuh, kita kena kutip. Okay, slow ni paling slow ni. Allahu Akbar. Apa dah nasib bawa kita lewat guys. Korang kalau bawa kita lewat, hati-hati je. Nanti tersangkut dekat benda ala kecil ni. Lagi batu tayar rosak dah tak boleh. Kita bawa selot. Oh shit man. Macam mana aku nak ambil kat atas tu sial. Shit lah weh. Aduh. Kau nak terbelantik kat situ pula. Alah. Tarik le. Nak kena patah balik je. Aduh. Korang tengok ni. Aduh. Dah buat kerja 2 kali tau. 2 kali kerja. Itulah cakap. Ni yang tak best ni. Ni. Macam gampang tu. Tak ada belok. Alah. Tak apalah, kita try bagi stesen minyak tu. Repair jap. Bodoh, tak boleh belok tu. Tak boleh belok. Wah. Mampus kau. Memanglah aku tak nak lah jadi bakal wira ni lagi guys. Masaknya tak ada tempat repair. Macam syok je bang buat kerja. Abang cangkul masa depan ke? Penat Penat lah bang. Cangkul lagi. Syok. Syok. Kau buang kat mana tu? Penat. Aduh, tarik kesiannya. Buang. Yuk. Buang. Yuk. Buang. Yuk. Buang. Yuk. Tak apa guys, kita buat pakai kereta lain lah guys. Kita buat pakai kereta lain. Sebab apa? Sebab kereta ni tak boleh pakai. Macam gampang kalau tak. Macam gampang. So jadi kita akan guna kereta-kereta normal. Kereta normal apa kan? Lewat tak boleh. Aduh, ni zaman bila punya kereta ni. Ini dia. Ini ya, Skyline ni. Habis lewat sangat lah. Kita kena naikkan sedikit lah. Kita kena naikkan sedikit suspension dia. Sebab terlalu lewat. Okay. Lepas tu dia punya offset. Okay, settle. Ini macam baru cun. Kita akan settle. Yang tak target dalam sekejap je ni. Laju ni dia tak bawa. Sebab dia tak lewat
So memang tak boleh kalau buat construction punya kerja tu pakai kata lewat sebab dia punya jalan memang gampang. Aduh, it's okay lah. Okay, masuklah cepat. Alamak. Okay, dah masuk dah. Baru senang guys. Allah, laju sangat tu kereta ni. Please ke ni? Oh tak. Oh, drift pula tu. Sekejap, pasal aku tahu kenapa. Lawak dah ini dah. Tayarnya kosong. Oh tak, memang laju. Kita laju gila ni. Jangan belok. Yang besar tak stabil tu. Kita bawa slow je. Macam tadi kita bawa slow je kan. Lepas tu terpelanting kotak tu dekat dalam pasu bunga. Dekat dalam taman tu tadi. Lepas tu kita tak boleh naik. Kalau orang buat kita boleh panjat, tak apa juga ni, tak boleh panjat. Tak boleh panjat. Sedih betul hidup kita. Jom kita ikat alik. Kita mulakan balik pekerjaan kita. Mulakan pekerjaan hakiki kita. Laju sangat pula dari macam ni. Okay, kita mulakan pekerjaan hakiki kita. Okay, sampai. Alright. Kita akan mulakan pekerjaan kita. Kita angkat. Letak. 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 Kita angkat. Berapa kali aku nak ulang kita angkat, letak, kita angkat. Okey dah, cukup. Aduh, lambat dah ni. Orang tu marah nanti, habis lah gaji kena potong. Habis. Oh, pelajar Maksima. Nino, kita buka siren sikit. Nino, takut ada kereta menghalang. Bodoh. Aduh. Langgar tiang pun boleh jatuh. Mana Zam? Nah, hilang. Goib, bye. Goib dah. Aduh. Tailah tiang ni. Pantik. Dewan jadi apa ni? Dewan jadi construction memang tak boleh lah. Aku rasa kena bawa lori lah. Ini dah sesuai. Tak sesuai guys. Ayo. Aku ni sabar pakai ni ya. Pengisek ni je dah settle masalah. Laju. Dah tak? Dah berapa minit dah ni? Korang, kesian ke korang? Sorry tu. Dia tak sengaja. Masalahnya barang tu jatuh, hilang terus. Mana lah? Gila tak logik tu. Ni show sikit. Alamak, terkeluar pula. Dia memang tak bagi aku buat tu. Dia memang tak bagi aku buat tu. Dah lah guys. Sampai sini lah saja video kita. Next video kita buat balik. Kita jadi next video. Uish, apa kat depan tu? Yo. Ni kat map mana guys? Aku teringat nak pergi sini. Nampak tu. Barang dia pun dah baru lah. Bila kita tak edit. Apa ni kita edit nak ni? Jadi construction. Apa? Kita pergi tempat baru. Tak asal sebab Malaysia 2 je tu. It's okay. So sekarang ni kita try masuk. Wow. Okay guys, so
dah tertulis. Kita punya tempat di sini. Menawan. Okey, ni tempat kalian tu dah tahu dah rupanya. Yang kan tempat baru bukan. Okey, so guys, terima kasih kerana menonton. Zenta minta maaf tak dapat buat semua tu sebab maybe lah ambil masa lama. So Zenta kena try dulu. Nanti next video Zenta akan buat lah kalau korang nak lah. Okay, so gagal. Mission kita gagal nak buat Wira construction tu sebab sangkut. Lepas tu naik skyline RT4 pun terbelanting. Lepas tu naik ni terkeluar dah. Memang takkan bagi aku lah buat mendalam ni. So guys, terima kasih kerana menonton. Minta maaf. Jangan lupa tengok subscribe, komen, share. Okay guys, bye bye. Kalau suka, cuba komen.